Assalamualaikum semua. Okey, so untuk mereka yang ada mesin rumput bateri, okey, yang rupanya lebih kurang macam ini adalah mesin rumput bateri. Okey, biasa dia bagi kepala yang jenis plastik macam ni. So biasanya plastik ni kita pakai kejap dah patah lah. Dia dah patah. Okey, so kat sini ada mata besi. So bila besi ni masalah dia, kita nak mesin tu kalau batu kecil-kecil melambung juga. So susah juga. So kita nak hasil macam mesin rumput yang menggunakan tali. Okey, kat sini saya ada beli yang jenis macam ni. Dia ada adapter kepala dan juga dapat tali sekali. So ini adalah dia punya adapter untuk menggunakan tali mesin rumput yang jenis macam ini. So untuk tali ni dia berbeza dengan tali yang digunakan mesin rumput pakai minyak tu. Yang ni macam lebih kecil sikit. So untuk material ni dia ringan. Dan saya beli package dapat sekali dengan tali lah. Okey, so untuk tali saiz ni ada jual di Mr. DIY. So sekali ni kita nak try hasil dia macam mana, okey ke tak. Macam mana, jom kita tengok. Okey, untuk kepala ni saya dah buka dan kita boleh masukkan. Pressure jangan lupa. Dan kita ketatkanlah benda ini. Cara nak masukkan tali, pertama korang perlu bengkokkan macam ini dan korang masuk je macam ni. Ada lubang kat sini, kita masukkan. Tarik macam tu je. Pastikan dia samalah dia punya panjang kat sini. So bila kita pusing, kita tali yang dibagi ngam tak kena tepi ni. So memang meletup. Okey, so inilah model mesin rumput saya. Ini macam ini. Saya tak tahu tuan-puan punya model macam mana. So untuk saya model macam ini. Dan saya akan gunakan bateri. Yang ni bukan asal ya. Bateri dah dibeli yang lain punya, yang jenis besar dan power sikit dan tahan lama. Kalau korang nak bateri ni, boleh dapatkan di beg saya punya shopping tu. Korang boleh beli. Kat sini bagus bateri ni. Dia ada indikator kat sini. Kita boleh tahu bateri ni berapa banyak. Itu saya mesin rumput dipakai satu je, maksudnya tahan gila bateri ni. So okay, so kita akan test bunyinya. Okay, so kita akan cuba test mesin rumput di sini ya. Kita tengok macam mana. Memang super. Memang mantap lah daripada guna plastik yang asal mesin rumput dia bagi tu. Yang ni lagi best dan lagi tajam perginya.
memang baik lah. Cuma lecun. Kalau korang pakai yang asal tu, tak dapat lah macam ni. Cun. Okey, ini adalah hasil yang saya test tadi. So, jadi rupa dia macam ni lah. So, bagi saya memang okey dan membalu, boleh dipakai. Korang boleh dapat sekarang, harga dia murah je deng. Korang beli kat online ni murah, dapat voucher lagi murah. Ni RM6 saya dapat ni. So memang boleh dibeli, dijamin best. Cumanya nak lagi best, tukar bateri yang up sikit, bagi power tahan lama, lagi mantap lah. Okay, so saja daripada posting saya. Kita jumpa di lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Saya nak sambung mesin rumput rumah saya ni. Mantap.